Maksudnya sebab kita sekarang ni ada satu fasa yang saya boleh katakan kebangkitan suara rakyat, di mana pemerintah, contoh negara-negara Arab secara khususnya, dia dilihat pro kepada Israel dan sebagainya. Tapi bila rakyat mula bangkit dan bersuara, baru kita nampak benda tu. Cuma bila Ustaz sebut mereka takut untuk berlakunya ada second Arab Spring tu, macam satu benda yang barulah kita boleh highlightkan. Tapi dia menang sebab suara rakyat. Jadi isu suara rakyat ni dia bukan satu isu kecil yang perlu untuk mereka, yang boleh mereka ketepikan. Sebenarnya mana-mana pun kalau sekiranya dia ikut mood dunia sekarang ni, kan, sebenarnya mana-mana kerajaan pun amat-amat rapuh dan boleh jatuh bila-bila masa saja. Tapi kalau Ustaz kata negara-negara dunia, kerajaan-kerajaan lah, kita kata kerajaan-kerajaan dunia ni, dia takut dengan suara rakyat yang begitu besar sampai boleh menyebabkan, kita boleh kata, menggantikan kerajaan tu yang memihak kepada isu-isu Palestin.